Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, tachahau, wanakkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara saya, saudara sekalian majlis yang kita hormati, yang saya cukup hormati, Pak Ibrahim, saya panggil Pak Ibrahim, Saudara Ibrahim Tan Sri Yaakob, insyaAllah ahli Parlimen Setiausaha lepas ini 5 hari je lagi. Saudara saya Ustaz Salahuddin yang di-Ketua PAS Gombak, seluruh jentera, pimpinan, saudara-saudari, adik kakak yang saya hormati sekalian. Kita sekarang sudah masuk minggu kedua berkempen. Dekat dah kita nak buang undi. Lepas 1 minggu berkempen, calon-calon ni sebenarnya hilang macam-macam kalau calon Pakatan Rakyat. Saya sendiri hilang duit, tak payah kata lah, memang hilang. Suara hilang, malam ni okey sikit. Sebelum ini suara memang tak keluar. Tapi yang paling hebat sekali, minggu lepas saya berkempen, ceramah macam ini, saya hilang gigi. Saya tengah ceramah, orang boleh beritahu gigi, dia kata ada darah. Saya pegang-pegang, tercabut gigi saya. Tengah ceramah macam ni lah. Kena gelak semua kat semua orang yang hadir. Tapi ada hikmah dia. Hikmahnya, Allah nak yakinkan, saya duk ingat balik hikmah dia, kita kena yakin bahawa sesuatu yang lama, kukuh macam mana pun, dia mesti goyang dan jatuh juga, saudara-saudara. Gigi saya 36 tahun. Gigi dah mula goyang, jatuh satu-satu. Walaupun gigi ni patut benda yang kuat. Apatah lagi kerajaan UMNO Barisan Nasional yang sudah 55 tahun mengabaikan rakyat dalam pilihan raya umum ke-13. InsyaAllah ini kali UMNO mesti jatuh, saudara-saudara. Sebab itu bila Datuk Seri Najib dapat laporan, mana-mana dia dengar, dia risau. Semalam saya di Kuantan, tak ada penceramah besar pun. Hanyalah calon-calon kita yang bertanding di semua kerusi Parlimen dan DUN, Kuantan dan Indra Mahkota, campur saya seorang. Buat di Padang Majlis Perbandaran Kuantan, yang hadir saudara-saudari, anggaran paling sedikit 30,000 orang. Saya pun takut tengok ramai sangat, saudara-saudara. Maknanya kalau ikut report, laporan di mana-mana, saya tanyalah sesiapa pun, semua akan kata tak pernah berlaku macam ini. Saya tak tahu, saya tak pernah bertanding pilihan raya. Bertanding pertandingan debat pernah. Saya tak boleh rasa, tapi kalau tanya Pak Ibrahim, tanya Ustaz Salahuddin, tanyalah semua, memang ada gelombang besar yang datang. InsyaAllah kita akan berubah hari Ahad ini. Sebab itu bila kita tengok, akhirnya UMNO Barisan Nasional tahu bahawa hayat dia dah pendek. Najib ni ada 5 hari je lagi nak panggil Perdana Menteri sementara. Yes! Cabut gigi lagi ke? Pak Telur. Duduk, duduk. Okey kot. Gigi tak tercabut lagi, jangan bimbang. Cuma kalau saya salah sebut itu, sebab gigi palsu dia susah sikit. Dia keluar angin, tak menentu. Baik. Muda-muda dah kena pakai gigi palsu dah. Datuk Seri Najib tahu kalau ikut semua laporan, angin perubahan itu kuat, saudara-saudari. Sebab itu, kita kena ingat dan berhati-hati, pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang paling kotor dalam sejarah. Bagi wang, kita tahu dia dah bagi wang. Ugut, kita dah tahu dia dah ugut. Fitnah, semua dia dah cakap. Sebelum ini saya selalu gelakkan Datuk Seri Anwar, sebab Datuk Seri Anwar macam-macam skandal seks dia kena. Sekarang saudari-saudari, tiap-tiap hari dia tabur di surau-surau dan juga masjid-masjid di Pandan, saya bisexual.
Dia nak cakap saya gay, saya dah kahwin. Jadi dia kena cari benda baru. Sekarang dia cakap saya bisexual. Saya tak apalah. Saya tunggu lepas pilihan raya. Aku cari setiap seorang ni dalam lubang cacing lepas ni. Sekarang tak apa. Sekarang tak apa. Kita menang pilihan raya dulu. Fitnah dia dah buat. Rasuah dia dah buat. Semua dia dah buat. Tapi rakyat masih lagi tidak berubah. Sebab itu akhirnya ikhtiar dia, penipuan muslihat yang terakhir, dia akan gunakan SPR. Sebab itu saya ada dua. Pertama, kepada rakyat, kita nak ingatkan kepada semua pengundi, jangan kita biarkan UMNO Barisan Nasional rampas hak kita menentukan kerajaan yang baik. Hak kita untuk pilih kerajaan, maka kita turun mengundi, kita kena tengok kanan, tengok kiri, berhati-hati, pastikan kalau ada sesuatu yang meragukan, kita kena beritahu kepada calon kita, kalau tak kepada Pak Ibrahim, kepada semua jentera Pakatan Rakyat di seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sama penting. Pegawai-pegawai SPR kebanyakannya adalah kaki tangan awam. Kakak saya seorang cikgu, dia pun jadi petugas SPR. Ada 250,000 orang petugas SPR yang akan bertugas dalam pilihan raya umum hari Ahad ini jaga peti undi. Yang ke atas 5-6 orang, 20 orang, mereka nak cari pasal dengan rakyat, tak apa. Biarkan, kita menang, kita cari dia. Tapi kepada semua petugas SPR yang lain, yang rakyat biasa, kita rayu, we appeal to your conscience, bahawa ini tanggungjawab dan amanah besar. Jangan kita bersekongkol dan buat dosa, pecah amanah, tipu rakyat, saudara-saudara. Balik, kalau ada kawan-kawan kita yang pegawai SPR, petugas SPR, maklumkan kepada mereka bahawa dalam pilihan raya umum kali ini, rakyat tidak akan maafkan sesiapa pun yang mencuri dan mengkhianati hak rakyat untuk pilih kerajaan yang baik, saudara-saudara. Sebab itu, angin perubahan ini kita dah tak boleh matikan. Pakatan Rakyat akan menang dalam tempoh seminggu bukan sebab kita hebat. Bukan sebab Datuk Seri Anwar manusia paling hebat dalam dunia. Bukan sebab tiga-tiga parti ini betul-betul teror. Sebabnya ialah kerana 55 tahun rakyat dah bosan dengan UMNO Barisan Nasional dan rasuah yang mereka buat. Kita kena tawaduk, pimpinan kita, calon kita kena ingat bahawa rakyat marah dengan UMNO Barisan Nasional, rasuah mereka, penyelewengan mereka. Dia bagi harapan atas bahu kita supaya bila kita jadi kerajaan nanti, jangan kita sekali-kali khianati amanah rakyat itu. Sebab sekarang rakyat tahu, bukan macam dulu. Rakyat faham bahawa banyak masalah yang kita terpaksa tanggung di bawah ini adalah kerana rasuah. 55 tahun, apa jenis skandal yang UMNO tak pernah buat? Rasuah. Mana pernah ada di seluruh dunia ini menteri pelihara lembu dalam kondo? Tak pernah ada. Hanya dekat Malaysia, saudara-saudara. Tak pernah ada seorang menteri kanan jatuh tamat kerjaya politik sebab lembu, saudara-saudara. Hanya di Malaysia juga. Soal lembu ni, saya mesti cerita perkembangan terbaru kisah cinta saya dengan girlfriend saya, Datuk Sri Syarizat. Dia dah sampai tahap girlfriend dah sekarang ni. Saya panggil girlfriend sebab saya sekarang ni kadang-kadang kalau saya campur, masa yang saya jumpa dia kadang-kadang lebih banyak daripada saya jumpa isteri saya. Saya kena jumpa dia di mahkamah tiap-tiap minggu 2-3 hari, 2 kali sebulan, 2-3 hari tiap-tiap minggu, pukul 8 sampai pukul 5. Tak cukup dengan dia saman saya sekali, suami dia nak saman saya 2 kali, minggu lepas dia hantar surat saman yang ketiga pula, saudara-saudara. Sebab tu saya cakap dekat isteri saya, jangan jealous. Jangan jealous. Syarizat ni kemaruk. Dia tak cukup jumpa 2-3 hari. Sekarang dia nak jumpa saya tiap-tiap hari di mahkamah kalau boleh. 3 minggu lepas, sebelum parlimen dibubar, peguam saya tanya dia, cross examine dia dalam mahkamah.
Soal dia ambil duit rakyat peruntukan 250 juta tu, dia buka restoran mewah. Selalunya dalam mahkamah, kalau ada peguam selalunya yang bantah dalam mahkamah ni sepatutnya peguam yang kata bantah, I object ke apa, tak apalah. Hari itu yang bantah orang yang duduk dalam kandang, nama dia Syarizat Jalil. Dia bantah sebab bila peguam saya tanya, Datuk Seri, kenapa Datuk Seri dan keluarga mengambil wang rakyat untuk buka 4 buah restoran mewah? Saya ingat bila dia bantah, saya ingat dia nak bantah sebab kita kata dia ambil wang rakyat. Ya, itu dia tak kisah. Senyapnya dia, mengaku dia. Yang dia bantah sebab peguam saya kata dia buka restoran mewah 4 buah. Marah dia. Dia kata, Yang Arif, ini satu fitnah yang dibuat oleh si Laknatullah Rafizi. Dia tu di atas batang hidung saya. Saya lawak, saya senyum kat dia, saya kata, lepas tu lah, patut Datuk Seri dah tak jadi menteri, Datuk Seri jadi mufti sekarang pun lah. Panggil orang Laknatullah, ikut suka dia je. Peguam saya sing, dia tak tahu Laknatullah apa dia. Panik dia tanya, what is Laknatullah? What is Laknatullah? Dia marah sebab peguam saya kata dia buka restoran mewah. Dia kata yang ada itu tipu. Restoran Meatworks yang keluarga saya buka itu tak mewah. Itu restoran untuk rakyat kebanyakan. Rakyat biasa boleh pergi makan, tak mahal dekat situ. Fitnah kalau kata itu restoran mewah. Saya nak padankan muka dia. Tengah hari saya ambil duit RM100, bagi dekat kawan saya 2 orang, suruh pergi makan dekat restoran Meatworks dia. 2 orang pergi makan, order burger 1, kentang goreng 1, orange juice 1, 2 orang makan, bayar RM100, dapat baki cucur balik 40 sen selesai. Makan banyak itu, saya punya dah marah, habis duit, apa kau makan? Dia bagi bil, patutlah mahal. 1 burger yang Syarizat Jalil kata burger biasa, rakyat kebanyakan boleh makan itu, 1 burger harga dia RM27. 1 burger. Saya bila tengok balik, saya kata tak boleh marah kat dia. Betul lah burger RM27. Daging lembu dia mahal. Lembu duduk dalam kondo, mesti mahal. Cuma yang kita nak sebut, dia tak faham. Datuk Seri Syarizat Jalil tak boleh marah kat dia. Bila dia bermati-matian mempertahankan kata restoran dia tu murah, dia memang ingat burger harga RM27 dekat luar. Memang betul. Dia tak tahu kita rakyat biasa ni burger RM3 dah. Mana ada RM27? Sebab dalam UMNO Barisan Nasional, pimpinan-pimpinan mereka sudah lemas dalam kekayaan dan rasuah. Dia lupa keadaan kita di bawah, saudara-saudara. Sebab itu bila kita kata Datuk Seri Najib tolong turun harga minyak, harga minyak ini membebankan rakyat. Najib kata, sabar. Saya mau telefon saya punya menteri dulu. Dia pun telefon, hello darling Rosmah. Bolehkah turun harga minyak? Rosmah mesti kata, tak boleh lah. Turun harga minyak, dia kata, bang, turun harga minyak, cincin mana nak letak? Bila rakyat kata, boleh ke tidak kita turunkan harga kereta sebab cukai yang kita bayar sekarang ni teruk. Mana ada negara lain bayar cukai 1 kali ganda beli kereta? Hanya Malaysia je. Tanya Najib jawab apa? Bankrupt. Najib kata bankrupt. Tanya suruh turun harga minyak, bankrupt. Turun harga kereta, bankrupt. Buat rumah rakyat, bankrupt. Kalau untuk bankrupt rakyat ni semua bankrupt, saudara-saudari. Dia beli kapal selam harga RM4 bilion, ambil komisen $650 juta, tak bankrupt. Beli kapal selam, mula-mula tak boleh tenggelam. Bila dah tenggelam, sampai sekarang orang tak tahu dekat mana. Tak timbul-timbul sampai sekarang. Bila kita selalu tanya pasal dia beli kapal selam 4 bilion, mahal, ambil komisen mahal, Najib panas telinga. Hari ini dia arahkan Panglima Tentera Laut bagi amaran kepada semua ahli politik. Ustaz tahu ingat Ustaz? Panglima Tentera Laut dah cakap, barang siapa yang mempersendakan atau buat bahan politik kapal selam itu, dia nak saman. Saman lah. Saya dah kena 5 saman. Tambah 1 lagi saman lagi. Popular hakim tengok tiap-tiap hari.
Tapi dalam UMNO Barisan Nasional, pimpinan dia terpisah daripada realiti kehidupan kita. Boleh? Yang itu okey gitu. Ini boleh. Itu style kapal selam paling tenggelam. Sebab itu saudara-saudari, semua masalah rakyat di bawah ini dia tidak boleh faham dan dia tak boleh hadam. Bila kita buat kaji selidik, kita tengok dan kita tanya rakyat, apa masalah utama rakyat? Bandar, desa, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, orang tua, muda, jawapan sama. Jawapannya ialah, nombor satu masalah rakyat Malaysia ialah harga barang naik, kos sara hidup tinggi, gaji tak cukup. Orang kerja siang malam, ambil pemandu teksi, kerja pagi, keluar 7 pagi, sampai pukul 12 tengah malam, dapat RM120. Kena bayar pula sewa teksi dengan kroni-kroni UMNO, tolak RM60 sehari, tinggal RM60. Bayar minyak RM30, RM30 sehari. Dia nak makan apa, saudara-saudari? Anak muda keluar universiti, tolak hutang kereta RM600, sewa rumah RM500, RM1,100, minyak RM400, RM1,500, tol RM200, RM1,700, bayar PTPTN RM200, RM1,900, nak makan tinggal RM300. 2002 tolak RM1,900, tinggal RM300. Kalau bulan itu dia kena AES pada muka, kau makan pasir minggu tu. Sebab tu saudara-saudari, kita perlu tukar kerajaan supaya kita pilih kerajaan yang betul-betul faham masalah rakyat dan dia juga boleh selesaikan masalah rakyat. Yang mencadangkan untuk turun harga minyak, untuk batalkan tol, untuk kurangkan harga kereta, hapuskan cukai Pakatan Rakyat. Masa dulu 2 tahun lepas bila kita nak turunkan harga kereta, UMNO Barisan Nasional kata mesti bankrupt punya. Dia kata saya ni jahat, nak matikan bisnes orang Melayu. Setiap kali saya bagi cadangan, dia mesti kata saya dibayar oleh orang Cina. Dulu masa kita dedahkan skandal Lembu Syarizat Jalil, orang UMNO kata saya dibayar oleh tokel lembu Cina untuk matikan tokel lembu Melayu. Gila ke apa? Bila kita cadangkan supaya turun harga kereta, dia kata saya dibayar oleh tokel Cina kereta untuk matikan potong pula. Masalahnya ialah harga kereta di Malaysia oleh kerana cukai satu kali ganda, dia sudah jadi hutang nombor 2 paling besar yang ditanggung oleh keluarga kita. Nak turun harga rumah ambil masa. Sebab untuk turunkan harga rumah, kerajaan kena bina perumahan rakyat seberapa banyak dalam tempoh yang singkat. Nak buat rumah bukan senang, belanja besar. Tiap-tiap tahun macam Pakatan Rakyat, insya-Allah kita akan peruntukkan 5,000 juta untuk buat rumah, tetapi masih ambil masa. Sebab itu, kalau kita nak bantu rakyat kurangkan hutang serta-merta, kita kena kurangkan harga kereta. Sebab harga kereta ini hutang nombor 2 paling tinggi. Kalau beli Myvi RM46,000 daripada showroom, beli dari syarikat, buat pinjaman bayar 9 tahun RM46,000, tiap-tiap bulan kena bayar RM600. Bayar kereta, harga kereta RM23,000 je. RM23,000 lagi adalah cukai 100% yang kita bayar kepada UMNO Barisan Nasional. Dia dapat cukai ini, dapat kat Rosmah, habislah Rosmah pergi beli cincin. Sebab itu kalau kita bayar tiap-tiap bulan RM600 bayar Myvi, sebenarnya kita bayar untuk kereta RM300. Cukainya RM300 lagi jadi RM600. Sebab itu Pakatan Rakyat kata, kita boleh kurangkan beban hutang rakyat ini kalau kita potong cukai. Kalau tak ada cukai atas kereta, maknanya rakyat tak payah bayar RM600, bayar RM300. RM300 lagi tu ikut suka lah nak buat apa. Beli cincin ke, nak pergi bercuti ke, ikut suka. Itu duit rakyat, saudara-saudara. Bila kita mula-mula sebut, UMNO Barisan Nasional kata bankrupt. 2 tahun dia kata akan membankruptkan negara. Tapi bila dia tengok sambutan rakyat, tekanan rakyat dan juga tuntutan rakyat
rakyat supaya harga kereta ni diturunkan. Bila dia lancar manifesto dia 4 minggu lepas, saya malam tu juga belek-belek baca muka surat 3, poin nombor 3 saya tengok, rasa macam kenal. Ini bukan kita dah tulis dulu ke? Najib tak malu-malu ambil ciplak bubuh kat dalam tu. Cuma kita janji nak turunkan 100%, hapuskan cukai. Dia kata dia nak potong sikit je lah, 30%. Jadi sebab itu, kalau Pakatan Rakyat menang, jangan bimbang. Dalam tempoh 6 bulan, kita akan laksanakan janji kita, potong cukai, harga kereta insya-Allah akan turun. Ada orang nak beli kereta tak? Siapa nak beli kereta, sabar 5 hari je lagi. Saya ada pernah bagi taklimat kepada Kesatuan Sekerja Proton. Dia orang semua orang pakatan. Sebab tu dia jemput saya. Cuma dia bisik, dia kata, cepat-cepatlah menang. Orang tak beli kereta Proton sekarang, tunggu Pakatan Rakyat menang dulu. Jadi insya-Allah menang saja kita akan turunkan harga kereta supaya hutang rakyat itu kita boleh kecilkan, supaya bila ada lebih wang dalam poket kita, menyenangkan rakyat, kurang membebankan rakyat macam ada sekarang. Kemudian selesai, kita janji cukup jelas juga, kita menang, kita akan turunkan harga minyak. Semua orang tahu. UMNO kata turun harga minyak tak baik. Najib kata kalau turun harga minyak itu kurang baik berbanding dengan BRIM. Dia kata lebih baik bagi BRIM daripada harga minyak diturunkan. Kalau bagi BRIM, yang dapat BRIM hanya 4 juta orang, rakyat ada 28 juta. Yang dapat hanya sedikit berbanding dengan keseluruhan. Saya dah menganggur setahun tak bekerja, tak dapat pun BRIM kan? Bagi BRIM hanya kepada orang tertentu, tetapi dia tidak ada kesan kepada harga barang. Dia tak selesai masalah harga barang. Yang menyusahkan rakyat ialah kerana harga barang mahal, tinggi, gaji tak cukup. Sebab itu kita cadangkan nak bantu rakyat, serta-merta kita menang hari ini juga kita akan turunkan harga minyak selesai. Sebab turun harga minyak maknanya kita turunkan kos yang rakyat kena tanggung dalam aktiviti seharian. Orang penjaja pakai minyak, hantar anak ke sekolah pakai minyak, kilang pakai minyak, semua yang kita buat setiap hari pakai minyak. Kalau harga minyak turun, maka harga barang juga insya-Allah kita boleh kawal dan turunkan. Sebab kalau harga minyak naik, roti canai pun naik. Sebab itu cara paling baik nak bantu rakyat ialah turun harga minyak. Insya-Allah harga barang pun turun juga. Serupa juga bila kita batalkan tol. Najib kata batal tol, bankrupt negara. Sebab itu Najib ni dia tak berani berdebat dengan Datuk Seri Anwar. Puas dah kita pujuk pun pernah, Perli pun pernah, cabar pun pernah, tak berani juga. Saya rasa salah. Sepatutnya Datuk Seri Anwar cabar Rosmah. Sebab saya rasa Rosmah lagi berani daripada Najib. Saya rasa kalau kita cabar Rosmah, saya rasa Rosmah datang. Najib tak berani. Dan saya faham sebab apa dia tak berani. Sebab dia hanya ada satu jawapan kepada semua soalan rakyat mengenai masalah ekonomi. Turun harga minyak, bankrupt. Turun harga kereta, bankrupt. Batal PTPTN, bankrupt. Bayangkan dalam debat, sebelah kanan ada Datuk Seri, sebelah kiri ada Najib. Datuk Seri Anwar dijemput untuk bagi hujah. Datuk Seri Anwar pun bagi hujah terang satu persatu. Lepas 5 minit, pengurusi majlis jemput pula Datuk Seri Najib untuk sampaikan hujah balas. Datuk Seri Najib ambil pentas, dia bagi salam, dia tengok kiri kanan, dia pun cakap satu jawapan saja, saudara-saudari, bankrupt negara. Sekian, terima kasih. Macam mana nak debat macam itu? Semua bankrupt. Sebab itu kita kata kalau batalkan tol, insya-Allah tak ada masalah. Sebab konsep tol ini ialah kamu hanya boleh kutip tol untuk dapat balik modal yang kamu laburkan dan buat untung. Lebuh Raya Utara Selatan mula kutip tol tahun 94. Tahun 2004 dia dah dapat balik modal dia. Tiap-tiap tahun dia buat untung 2,000 juta ringgit.
Apabila tol yang dikenakan itu tinggi, dia mula ada kesan kepada harga barang. Sebab tol tinggi, kos pengangkutan tinggi, harga barang pun naik. Sebab itu kita kata kepada lebuh raya utara selatan, setelah kamu dah dapat balik modal kamu, setelah kamu dapat untung, cukuplah, batalkanlah. Buat apa nak charge tol lagi? Saya pergi banyak negara. Amerika ada tol, UK ada tol, Australia ada tol, New Zealand ada tol. Tapi bezanya, lepas 10 tahun, lepas 7 tahun, tol batal sebab dah balik modal. Hanya di Malaysia, tol yang ada akan kekal sampai kiamat selagi UMNO Barisan Nasional tak kalah selalu-selalu. Sebab itu kita kena undi Pakatan Rakyat supaya bila kita menang, insya-Allah kita akan mula batalkan tol, bermula dengan lebuh raya utara selatan, percuma daripada Perlis sampailah ke Johor lepas ini. Kemudian kita akan batalkan PT-PTN. UMNO itu bankrupt juga lah. PT-PTN ini ada dua pertimbangan, saudara-saudari, kenapa kita perlu batal PT-PTN dan bagi pendidikan percuma. PT-PTN kalau tidak dibatalkan, dia menjadi tulang belakang kepada industri yang memperniagakan pendidikan. PT-PTN yang diambil banyaknya digunakan di kolej-kolej milik kroni yang tak berkualiti. Anak kita keluar, tanggung hutang 70,000, kerja tak dapat, ijazah kira tak laku. Sebab itu kita kena kembali kepada zaman yang mana pendidikan itu menjadi keutamaan negara dan disediakan secara percuma oleh kerajaan, pendidikan yang bermutu di universiti-universiti awam. Lebih teruk, kalau PT-PTN ini diteruskan, saudara-saudari, anak-anak kita keluar universiti atau kolej umur masih muda, hutang RM82,000. Saya pernah jumpa budak umur 21 tahun baru keluar kolej, diploma, umur hutang RM82,000. Dia kena bayar RM200 tiap-tiap bulan. Umur dia 53 tahun baru dia habis bayar hutang. 53 tahun dia bayar hutang dia tak habis lagi, dia juga kena bayar hutang anak dia 2-3 orang lagi. Sebab itu Pakatan Rakyat, kita janji, kita menang, kita akan tawarkan pendidikan percuma kerana matlamat kita, setiap anak Malaysia yang layak dan pandai, tidak kira kaum kamu Melayu ke, Cina ke, India, Iban ke Dazan, pendidikan adalah hak. Kalau kamu layak dan kamu pandai dan kamu miskin, layak dapat bantuan, kita akan bagi pendidikan percuma dan beasiswa kepada setiap orang anak. 5 minit boleh? Dah pukul 12 lah. Baik, kejap boleh sikit je lagi. Sebab itu saudara-saudari, jangan bimbang dalam pilihan raya umum kali ini, UMNO Barisan Nasional mesti tumbang, saudara-saudari. Seminggu dari sekarang kita akan ada kerajaan baru. Sebab itu saya akhir sekali nak bagi peringatan terutamanya kepada orang Islam, pengundi Melayu, supaya kita jangan termakan dengan permainan agama dan perkauman yang UMNO Barisan Nasional akan buat lepas ini. Bila dia tak boleh berdebat dengan kita soal dasar, bila dia tak boleh bersaing dengan kita tentang ekonomi, mereka akan gunakan soal perkauman dan agama. Sebab itu kita kena ingat, pilihan raya kali ini bukan pertembungan di antara orang Melayu lawan Cina, India, Iban ke Dazan. Bukan soal Islam yang dilawankan dengan Kristian, Buddha, Hindu, agama-agama lain. Tidak. Ini adalah pertembungan di antara rakyat marhain kebanyakan seperti kita lawan pimpinan UMNO Barisan Nasional yang korup dan makan duit, saudara-saudara. Kepada orang Islam, jangan takut. UMNO kata Pakatan Rakyat menang, orang Melayu kena pijak. Pakatan Rakyat menang, Islam dipinggirkan. Sebab itu saya nak ingatkan satu surat terbuka
yang Syekh Yusof Al-Qaradawi tulis kepada seluruh rakyat Malaysia sebulan yang lepas, yang kita sedang edarkan sekarang. Syekh Yusof Qaradawi adalah Presiden Persatuan Ittihad Ulama Sedunia, ulama terulung, orang hormat. Siapa tak kenal Qaradawi? Bulan lepas Najib pergi ke Gaza. Qaradawi bagi ucapan tahniah dekat dia. Dia pusing satu Malaysia. Kata Qaradawi bagi pengiktirafan. Hebat betul Haji Najib masa tu. Cukup Islam dia masa tu. Itu sebulan lepas. Sebulan yang lepas kan. 2-3 minggu baru-baru ini, Syekh Yusof Al-Qaradawi tulis surat terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, menyebut bahawa dia kata lebih kurang, sorrylah Najib, antara kamu dengan Anwar yang lebih layak untuk memilih dan memimpin negara Malaysia adalah Anwar Ibrahim, bukannya Najib sekarang. Syekh Yusof Qaradawi menulis surat terbuka kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya yang Islam, supaya memilih Anwar Ibrahim dan Pakatan Rakyat sebagai kerajaan seterusnya, kerana beliau yakin Datuk Seri Anwar adalah seorang pemimpin Islam yang turut menghargai dan menghormati kaum dan juga agama-agama lain, yang boleh menjadikan Malaysia negara Islam yang contoh apabila kita hidup harmoni dengan agama lain dan kaum lain. Syekh Yusof Qaradawi menyatakan keyakinan beliau bahawa dia telah kenal lama dengan Anwar Ibrahim dan yakin dengan penglibatan dan perjuangan Anwar Ibrahim dari zaman muda sampai dalam dakwah dalam ABIN, sampai dalam kerajaan, membawa satu mesej Islam dan agenda Islam yang tidak meminggir dan memijak kepentingan agama dan kaum lain. Jadi sebab itu saya nak tutup dengan satu ingatan saja. Antara Syekh Yusof Qaradawi, ulama agung dunia yang mengiktiraf Anwar Ibrahim sebagai pemimpin yang layak di Malaysia, kita nak dengar Syekh Yusof Qaradawi ke? Kita nak dengar ulama besar Muktabar BN, nama dia Haji Najib Razak? Yang mana kita nak dengar? Kita nak dengar Qaradawi ke? Kita nak dengar Harusani lepas ini, saudara-saudara? Sebab itu kepada semua orang Islam, Melayu, jangan bimbang. Kali ini kita bersama-sama rakan-rakan kita bangsa Cina, bangsa India, anutan yang lain. Sebab kita lawan kali ini adalah kita lawan UMNO Barisan Nasional yang korup dan yang makan rasuah, yang menindas rakyat selama ini, saudara-saudari. Sebab itu, seminggu dari sekarang kita akan jumpa di Putrajaya. Pengumuman hari pertama Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, beliau akan umumkan harga minyak turun di seluruh negara serta-merta. Tapi pengumuman yang lagi hebat, yang lagi best adalah pengumuman hari kedua yang belum lagi dia buat, tapi saya selalu suka bocorkan skrip awal-awal. Kita dah tulis skrip, dia tengah praktis, dia soalan bocor keluar. Ini skrip dia. Hari kedua Datuk Seri Anwar akan panggil Najib dengan Rosmah datang minum kopi. Hari pertama tak boleh panggil sebab Rosmah tengah sibuk packing barang dalam pejabat. Barang ni banyak, satu hari ambil masa. Hari kedua Datuk Seri Najib ada, Rosmah ada, minum kopi. Datuk Seri Anwar cakap, Najib, kita hormat kamu sebagai mantan Perdana Menteri, sebab itu kita nak bagi penghormatan. Rakyat Malaysia minta saya sampaikan hasrat kita untuk melantik saudara Najib sebagai Duta Besar Malaysia ke Mongolia yang baru. Kita suka lah Najib tak nak pergi. Dia kata banyak hantu kat Mongolia. Tak boleh. Sebab itu Datuk Seri Anwar akan baca skrip yang seterusnya. Skrip seterusnya Datuk Seri Anwar kata tak apa. Kalau kamu tak boleh pergi, tak nak jadi Duta Mongolia, kita faham. Jadi lepas ini, rakyat Malaysia minta saya sampaikan, kita nak bagi hadiah percutian seumur hidup kepada Najib dengan Rosmah. Masa dia jadi Perdana Menteri, dia hebat bercuti ni. New York pergi, London pergi, Milan pergi, semua rakyat tanggung duduk hotel mahal-mahal.
kita hormat dia punya hobi, maka bila dia tak jadi Perdana Menteri pun kita akan bagi dia bercuti. Bilik kita tanggung, makan tanggung, katil tanggung, semua kita tanggung. Percuma. Cuma bilik itu kita akan sediakan 2 buah bilik hotel terbaik di Hotel Sungai Buloh lepas ini saya sekali untuk rosmahkan Najib. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih. InsyaAllah dalam pilihan raya umum akan datang, saya minta dan mengayu bantuan semua orang untuk bagi undi kepada kawan baik saya, Pak Ibrahim Yaakob. Boleh ke tidak? Sekali-sekali. InsyaAllah kita jumpa di Parlimen dan di Putrajaya. Saya sudahi dengan sesi. Nandri Wanakam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.